Ya, 11:06 pagi, belum lagi raya sebenarnya. Lagi Ramadan, lagi puasa. Dah terasa meriahnya kami orang di Sibu situ. Apakah tidaknya? Okey, dengan kehadiran tetamu kita situlah, tetamu kehormat ya. Apa nama tu, orang-orang besar, okey, bos-bos lah. Okey, sama-sama dengan DSD Konti untuk pagi itu. Dan kita nak ucapkan juga selamat datang. Selamat pagi dan selamat datang tuan. Okey, yang berusaha. Okey, kita ada tetamu, ada 3 sebenarnya. Okey, tak apa, kita akan sapa salah seorang lah. Okey, yang pertamanya kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang sekali lagi kepada yang berusaha Encik Ashwat bin Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Selamat datang tuan. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat berbesar hati berada di sini, terutamanya Sibu FM. Segalanya lah untuk anda. Segalanya untuk anda. Betul. Okey. Dan yang keduanya kita ada yang berusaha Dr. Sharifah Adlina binti Syed Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik. Selamat datang puan. Terima kasih. Inilah dunia kami di Sibu. Terima kasih. Dan yang ketiga, ini tak lain tak bukan, ini memang salah seorang rakan saya suatu ketika dulu masa projek NGAMS kita di Kapit. Okey, selamat datang juga kepada yang berusaha Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah bahagian program radio Orang Kuat Radio Dekat Business. Facebook lah kita kena pusing kamera sikit. Ni yang ni Orang Kuat Radio. Terima kasih kepada Sibu FM dan sentiasa dengarkan siaran Sibu FM serta Sarawak FM serta 34 stesen Satu Suara Radio RTM, dan kita tahun ini mengambil tema Satu Suara Satu Jiwa. Jadi kita bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran dan juga Ketua Pengarah Penyiaran kita. Terbaik. Okey, dan kita sebenarnya di Sibu ni masih lagi nak untuk jelajah sebenarnya, tapi apakah daya, penutupan telah pun disempurnakan sebentar tadi dan semuanya kembali ke pejabat ataupun ofis RTM Sibu situ. Okey. Dan masih lagi ya, orang kata puasa tetap puasa. Namun demikian, kontennya tetap ada, kandungannya pun mesti ada juga. Okey, dan kita nak tanyalah kepada Padama tu, orang kuat kita. Okey. Ayah kita sebenarnya di RTM gitu. Adik. Dia kaya sangat dia adik. Baik, mungkin pagi itu kita hanya bersema santai tuan. Namun demikian kita harapkan jawapannya kalau boleh tu mungkin tak berapa santai sangat. Mungkin ada sesuatu yang tuan nak formalkan untuk jawapan. Tapi jawapan yang saya nak tanyakan nanti macam nak tanya teka-teki tau. Kan? Cara tu macam nak tanya teka-teki. Adakah ni teka-teki DJ? Tak kan? Baik, yang pertama je tuan, berkenaan dengan antara pembangunan yang akan diadakan di Sibu, difahamkan quarters ya. Okey, dan mungkin dalam proses orang kata nak ke arah pembinaan mungkin ada sedikit mukadimah untuk projek berkenaan, kerana kita memang nantikan projek sebegini. Okey, apa tidaknya kita di RTM Sibu, bagi saya lah tuan okey, kita latar belakang kaki tangan, ada yang jauh ya, ada yang bukan orang Sibu, okey, dan juga memang memerlukan tempat ataupun akses yang dekatlah dengan pejabat. Ya, pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim kita di Sibu ini untuk kita terus berbakti dan terus memainkan peranan kita selaku radio untuk menyampaikan segala maklumat sambil berhibur dan juga menimba pelbagai ilmu serta mengharungi cabaran-cabaran yang bakal mendatang hari ini dan masa depan. Ketika saya menerima tugas ini, antara perkara yang paling awal saya diberitahu untuk menggalas tanggungjawab dan seterusnya melihat kepada langkah-langkah strategik yang perlu dilakukan, saya dan juga barisan kepimpinan terutamanya Dr. Sharifah, kami masuk kerja pada hari yang sama, which is 23 hari bulan 2 2026. Antara perkara yang paling katanya file tu dah sampai di atas meja lebih awal lah, antaranya lah mengenai pembinaan quarters di Sibu ini, dan kita memahami bahawasanya keperluan itu adalah sesuatu yang mendesak dan kita sentiasa meletakkannya sebagai keutamaan. Begitu juga dengan diskusi yang dijalankan dengan kita punya lebih mesra dengan panggilan Cik Cepus kita ni, Cik Pus. Dah memang akan sentiasa pastikan yang warga kerja kita sentiasa selesa untuk menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas kita selaku penyiar awam negara. Dan dalam konteks ini Sibu penting, seiring seperti mana pembangunan di negeri Sarawak ini juga, dia punya dinamik ataupun dinamika dia tu boleh disifatkan sebagai pantas
Dan itu adalah keutamaan kita buat masa ini. Dan juga dibantu dengan Dr. Sharifah yang sentiasa melihat dari segi aspek strategik, area pembangunan juga. Mungkin Dr. Sharifah kalau nak menambah pun boleh, untuk memastikan yang bahawasanya tim kita ni sentiasa dalam keadaan yang sentiasa on the go dan bersedia untuk melaksana tanggungjawab dan menjalankan amanah. Itu peranan kita. Saya pada ketika ini saya tidak nak bercakap banyaklah, cuma tadi Ashwat dah dengan panjang lebarnya menjelaskan tentang apa yang kita keutamaan kita lah. Tapi sudah tentu untuk tim kita di Sibu, kita memang seperti mana tim-tim lain kita prihatin, dan untuk the moving forward ialah supaya kita sama-sama lah sebagai satu pasukan saling bantu-bantu. Maksudnya di Sibu ialah kan jauh juga daripada HQ kan, kena selalu dah kita berkomunikasi lah kan. Kalau ada apa-apa yang boleh kita mudah cara, kita minta dipanjangkan lah. Saya pun boleh dihubungi secara terus juga, tak perlu go through the ni lah kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Ya, kita rasa memang berat sikit ini suara emas ni. Berat kan. Suara emas nak santai dulu. Jadi tuan, Sibu merupakan lokasi pertama yang dilawati setelah menjawat sebagai pengarah penyiaran, ketua pengarah penyiaran Malaysia. Jadi Sibu sebagai tuan rumah juga untuk penutupan jelajah Ramadan. Jadi bagaimana perasaan tuan? Perasaan seronok lah DJ Din. Tak seronok, mestilah seronok. Pertama sekali sebab Sarawak ini sentiasa dekat di hati saya. Kita awal-awal kehidupan saya sebagai seorang wartawan pun, selain daripada melihat negara-negara di garisan krisis, harus saya terbang merentas Laut Cina Selatan. Dan sebab tu saya cakap dalam 3 tahun pertama saya tu pernah menjejakkan kaki di bumi Sibu. Jadi bukan kali pertama lah hari ini. Kali pertama, dan dengan semangat serta ibrah perjuangan Allahyarham Rosli Dobi. Saya minat sejarah, dan kebetulan pula saya ni banyak belajar sejarahnya dengan Cik Pus kita ni. Dia bukan saja bos radio kita tau. Dia ni historian, internal historian ataupun ahli sejarawan dalam RTM. Kalau tak tahu apa pasal sejarah, boleh tanya dia. Dia boleh tarik 1821 perang musuh bisik ketika Kedah ditawan oleh Siam. Dia tahu sejarah tu juga. Apatah lagi tagak macam Allahyarham Rosli Dobi, selaku pemimpin muda usia 17 tahun berjaya menggegar dunia, menggerakkan Rukun 13, semangat nasionalisme. Yang tu antara perkara kalau ada masa nanti boleh kita pergi ke Tugu di dalam kawasan Masjid An-Nur. Boleh, insya-Allah kita bawa ke situ. Dan dalam ni pun konti kita ada lagu Rosli Dobi. Rosli Dobi boleh kita putarkan lepas ni. Kejap lagi kita putarkan. Dan sebab itu juga saya rasa bertuah Allah Ta'ala susun sebegitu rupa. Dia susun seperti mana yang diperlukan untuk kita menggalas seluruh kekuatan untuk dekat di hati masyarakat tanpa mengenal usia, latar belakang, agama, bangsa maupun warna kulit. Dan dengan itu saya rasa Sarawak, I would say the best example. Saya boleh kata contoh yang terbaik. Jadi dengan direktorat kepimpinan yang muda-muda, pasti insya-Allah lebih ceria, lebih semangat lagi, kekuatan juga tenaganya tu untuk memacu RTM ini supaya lebih tinggi martabatnya. Sambil itu kita akan terus memasyarakat lagi RTM dengan program-program yang adakan silang budaya kita, memperkenalkan DJ-DJ dari luar, dari stesen lain. Yang ni kita kena ingatkan balik kepada pendengar setia kita, Cik Pos. Silang budaya ni penting sebab apa? Itu kena cerita. Kita memperkenalkan silang budaya pada tahun 2026. Kerana bila kita dah membuat tema ataupun konsep sejalan pada sepanjang tahun 2024, 2025, jadi kita melihatkan kandungan hyperlocal yang telah kita cungkil dari setiap tempat tu, dia hanya tersimpan ataupun dalam kata lain dah terperuk dekat negeri itu sendiri. Jadi kenapa tidak kita ada khazanah yang memang kaya raya sebagai aset negara, kenapa tidak kita silangkan antara negeri? Dan bila kita memperkenalkan silang budaya itu sendiri, kita juga membawa khazanah itu untuk pergi dari negeri ke negeri, menerusi stesen berkembang dan juga suara bertemu suara. Jadi bila suara bertemu suara,
para penyampai dari stesen, contohnya dari Sibu FM, dia pergi ke Johor FM, ataupun dari Pahang FM dia pergi kepada Midi FM, ataupun daripada Perlis FM pergi pada Kedah FM. Jadi kandungan-kandungan hyperlocal yang berada di tempat-tempat tu kita boleh bawa, kita boleh ekspor ke negeri-negeri lain dalam kita membawa tema Tahun Laut Malaysia pada tahun ini. Jadi itu antara kenapa silang budaya kita perkenalkan untuk menjadi tarikan pada para pengunjung tempatan ke negeri-negeri lain, dan juga untuk kita menarik penontonan dan juga penjelajah dari luar negara untuk datang ke negara kita itu juga. Jadi kepada pendengar-pendengar, sekarang ini saya sedang mendengarkan Sibu FM. Jangan lupa petang ini pukul 3 petang kita ada silang budaya Suara Bertemu Suara, Sibu FM dan Kelantan FM. Nanti petang ini. Kejap, saya ada satu soalan. Ya. Kalau kita minum, kita pakai straw, betul? Straw dalam dialek Kelantan disebut sebagai apa? Anda kena tahu tu. Dalam silang budaya kena tahu tu. Kalau dalam dialek di Sarawak, straw disebut apa? Di Sarawak, straw. Kalau kat sini kita biasa memang Sebut straw, sebut straw. Tapi kalau Penyedup minuman apa biasa. penyedup minuman. Kalau di Kelantan disebutnya pleting. Pleting to straw. Pleting to straw. Itu salah satu contoh lah nak menyilang ada budaya. Datuk P nanti petang nanti. Itulah hasratnya kan. Dia tengoklah hasratnya. Terima kasih. Selain itu, ialah kita nakkan dari segi budaya, seni, warisan, makanan, pengetahuan tu kita dapat silangkan antara negeri, antara penyampai. Yang paling penting penyampai, sebab penyampai radio RTM yang ramai ni, yang banyak ni, mereka tidak pernah bertemu. Jadi bila mereka bertemu, dekat situ lah pemikiran, penambahbaikan dan juga cabang-cabang fikiran yang kita kira dapat merentaskan keterbatasan tu, dapat kita share, knowledge sharing antara dicambahkan. Nah, ada topik dah petang ni dengan DJ Azidi ya. DJ Azidi dari Kelantan Kelantan. FM. Pukul 3. Ada mungkin soalan seterusnya lebih bersifat ke arah pergerakan tuan sendiri dan juga rombongan. Mungkin ada perancangan nak ke studio RTM Kapit dalam tahun ada 2026. Kita dia menjedari akan hakikat peranan RTM ini sentiasa dia panggil sentiasa mengalir dalam DNA masyarakat di Malaysia ini. Malah setiap inci tanah di Malaysia ini. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah memperhebatkan lagi dan melipat gandakan lagi keberadaan kita. Sebab zaman sekarang zaman teknologi kan, semua orang rasa masing-masing ada hubungan, masing-masing bersembang. Tetapi nak memaknai sesuatu yang kita sembang ini, pada akhirnya adalah apabila kita duduk bersama, melihat dan merenung antara satu sama lain. Mata bertentang mata, dari mata turun ke mana bang? Turun ke hati. Kalau sudah sampai ke hati, tak kenal maka tak Cinta. Contoh. Dan mungkin Sarawak Tengah, zon kita lah di Sibu tuan-tuan, untuk penganjuran jelajah Ramadan. Adakah ini membawa orang kata clue untuk sekali lagi diadakan pada tahun 2027? Memandangkan jelajah Ramadan ini yang disebut sebagai sekarang dah masuk edisi yang ke-14 dan martabat, darjat dan harkatnya sudah diangkat menjadi sesuatu prestige, menjadi anchor program kepada RTM teman setia anda sepanjang zaman ini. Pastinya 2027 itu kena wajib ada jelajah Ramadan 2027. Dan lokasinya pun telah kita dedahkan dalam majlis penutupan tadi, iaitu kita akan ke Kelantan. Kenapa ke Kelantan? Yang tu strategic thinking. Katanya si Cik Pos. Mungkin Cik Pos, sebab apa kita ke Kelantan, Cik Pos? Sebagaimana juga kita memulakan JR, kita namakan JR lah, nama pendek jelajah Ramadan. Kenapa kita memulakan di Johor Bahru? Kerana bila kita membuat pencabahan fikiran, bila kita berada di pintu selatan, dia ialah laluan masuk untuk para pelawat ataupun pelancong ke negara. Dan dalam masa sama kita juga ada Tahun Laut Malaysia. Jadi di situ sebagai satu gula umpan tarikan untuk para pelancong luar negara untuk masuk menerusi pintu selatan. Dan seperti sebelum ni, kenapa kita memilih negeri-negeri tersebut? Contohnya macam Hari Radio.
kenapa Hari Radio kita buat di Pulau Pinang kalau tahun lepas kan. Kerana di situlah kita memperkenalkan selain bahasa Melayu, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu dengan juga bahasa Inggeris diperkenalkan pada tahun, saya tak pasti, saya tak ingat dah, 1962 begitu. Itu ialah stesen yang kedua kita memperkenalkan bahasa selain daripada bahasa Melayu. Jadi ada sebab musabab kenapa kita ingin melihat semua stesen di RTM ini dapat kita paparkan, dapat kita angkat, dapat kita julang, kerana masing-masing mempunyai warisan dan juga sejarah yang perlu diketahui hingga bila-bila. Dan kenapa tadi soalan kita ialah kenapa kita bermula di Kota Baru untuk 2027. Okey, bila kita, tapi kalau saya dedahkan sekarang tak menjadi. Dia kena jadi teaser lah kan. Ya, dia teaser. Jadi kalau saya dedahkan sekarang, dia tidak menjadi sesuatu yang jadi nantikan. Kenapa di Kota Baru rupanya begitu. Okey, kita simpanlah yang tu. Yang tu kalau buat kata orang Kedah, dia mind blowing factor. So we keep it to ourselves sekejap. Contoh. Okey tuan, kembali kepada Dan Beramis Sungki semalam dah. Yang mana kita boleh tengok daripada sasaran mereka adalah sasaran pihak penganjur adalah 25,000 orang. Dan sebelum ini tahun 2024 20,000 orang. Jadi semalam mereka sasarkan 25,000 orang. Saya tak tahu jumlah itu tercapai ke tidak, tapi daripada kita melihat daripada pemandangan daripada drone dan sebagainya memang lebih banyak daripada tahun lepas. Jadi saya nak tahu dalam juadah berbuka puasa semalam, juadah yang mungkin tak pernah tuan rasa dalam seperah tu kata orang tu, seperah tu kan, 4 orang tu, apakah juadah yang tuan rasa mungkin itu yang pertama kali dirasa kali ni, atau mungkin ada yang ingin tuan nak makan bila berbuka petang saya ni bila sampai ke Bumi Kenyalang, sebab saya didedahkan dengan segala local delicacies ataupun juadah-juadah tempatan yang sangat spesifik dan eksklusif hanya untuk negeri itu kan. Yang sungguh-sungguhnya saya suka sepanjang zaman sejak saya beranak 1985 sampai hari ni, kalau melibatkan Bumi Kenyalang ni, dia panggil ni, dia macam pucuk paku, dia macam paku pakis tu. Sayur Medan tu satu. Lepas tu yang kedua dia adalah macam kuih. Tapi saya tak ingat nama dia. Kompiah, dia macam roti. Ya, macam roti. Yang tu. Kompiah. Kalau Sibu memang kompiah adalah satu makanan yang kalau orang datang ke Sibu dia akan cari kompiah. Satu lagi umai. Umai ikan. Tapi Ashwat, saya pula suka yang dalam bungkus daun pisang yang berlipat tu, apa nama tu? Daun pulut panggang. Bongkong. Bongkong. Kuih bongkong. Yang tu favourite Dr. Sharifah kita. Semalam. Dia kalau boleh sekali dia boleh henjut 3 contoh. Tapi dia on strict diet kata. Gula Melaka, gula apung dia gunakan, gula merah. Tapi rasanya memang kalau tengok dia, kalau macam lebah tu datang masa jual tu, memang tahu dia tu yang sedap. Kita tengok ada yang lebah banyak tu, yang tu yang sedap. Mana kata yang tu dia pakai gula apa? Kalau tak gula apung, gula merah dia gunakan. Dan cara pengkukusan dia tu dia berbeza. Mungkin dia guna api, menggunakan kayu api untuk mengukusnya. Ada yang guna secara moden kan, tapi yang lebih rasa tu daripada asap kayu api tu. Tapi yang seronoknya malam tadi bila kita buka puasa, saya simpan perut sikit sebab pukul 10 malam bila balik saja ke penginapan, saya keluar balik dengan rakan-rakan sebab saya mencari mi kolok. Itu yang saya cari dahulu. Jadi memang sedap sebab rasanya berlainan dari apa yang berada di Semenanjung. Mungkin rempah ataupun kicapnya mungkin berlainan dari tempat lain kan, itu yang menyedapkan. Bahkan antara penjual-penjual tu pun dengan cara yang menyediakan tu rasanya memang berbeza juga. Sebab itu bulan Ramadan ni memang masa yang sesuai. Tak pergi ke bazar, ada banyak yang dijual. Kata orang Sarawak, segala-galanya nyaman. Ada di Siah. Segala-galanya nyaman. Kalau di Kapit, yang istimewanya canainya tak ditebak. Dia tak canai goreng. Digoreng. Canai goreng. Saya rasa Cik Saiful tahu kan? Ya, tahu. Sebab saya yang membedal je. Sekali bedal 3, sekali bedal 2. Ada dua jenis yang saya suka. Roti canai tu, satu yang ada telur kan? Ada. Kan? Jadi dua-dua disebabkan hari ni saya dah rasa
wah ini takkan jumpa di mana-mana. So esok tu ulang lagi sekali kan. Tapi DJ dia ni jahat tau. Dia cakap pasal makanan ketika kita sedang lapar. kita tengah puasa. Ya tu paling best sekali. Mana tahu kan tuan nak first day lagi. Tak habis jelajah makan jelajah Ramadan dah habis. Saya terus nampak dah roti tu di kapit. Jangan sampai nanti kita buat jelajah Syawal. Sebenarnya topik hari lagi. sebenarnya topik hari ni memang agak menyeksa lah orang kata. Nanti silang apa nama ni, suara betul suara kan untuk tadi. Betul. Itu pun topiknya juadah berbuka puasa. Juadah. Makanan lagi. Okey, betul lah tu. Kemudian pada tu Saudara Ashfaq dan Doktor, kita ada singgah di rumah DJ National FM, iaitu DJ Sonic yang dia menyediakan makanan yang saya pun dah lupa Ini nama ketika dia. berada di Kapit. Kita berada di Kapit di rumah DJ Sonic. Okay. Dia menyediakan kita makanan yang Ambuyat. dia macam ambuyat satu perkara itu yang dia order khas. Bukan dia order dari DJ tapi dia order khas untuk kita merasai. Yang dia macam ada kurma itu. Buah dabai. Ingat Ingat tak saya buah bawa dabai. juga yang Sedap. tadi ni. Buah dabai tu. Tapi sekarang bukan musimnya. Sebab buah dabai ni kalau bukan musim dia adalah dengan harga yang Mahal. kayangan kita orang. Kayangan. Tapi bila dah tiba musim dia, masa tu kita banyak pilihan lah. Nak beli yang murah, grade, dia mengikut grade juga. Tapi yang seronoknya dalam berambih sungkir di Sibu ni yang terbesar di negeri Sarawak. Alhamdulillah. Kan, itu ya. Ya. Ada banyak tempat lain memang bila Sibu, sebab tu Sibu sebelah Lan Berambih Sungkir tu, sebelum namanya Sungkir Perdana. Bila tempat-tempat lain dia gunakan nama yang sama, jadi di sini penjenamaan semula dengan Lan Berambih Sungkir. Pada tahun 2024 kita bersama juga RTM ada bersama tahun tu dengan Sungkir Perdana. Tahun ni dia berbeza. Sebab itulah banyak tempat lain dia ikut trend yang Sibu buat, dia buat juga. Macam mana pun tahniahlah diucapkan dari Kuala Lumpur, dari Kota Media Angkasa Puri. Kita ucap tahniah kepada Sibu FM kerana berjaya mewar-warkan segala-gala program kerajaan ni sehingga mampu menarik perhatian dan juga menepati target atau sasaran pengunjung untuk sesuatu program kerajaan itu. Ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih. Dan kita juga merasa berbangga dan juga terharu dengan sokongan daripada pihak atasan, pengurusan sebagainya yang datang. Bahkan kali ini bukan sikit-sikit yang datang. Dengan direktoratnya, dengan pengarah-pengarah negeri, dengan DJ-DJ pun sama datang. Bukan sikit-sikit. Kalau yang silang budaya tu mungkin seorang-seorang yang DJ kan, tapi kali ini ada banyak DJ yang dibawa bersama. Kita dan direktorat kali ini lengkap lengkap. Lima core business kita ada pengarah radio, pengarah TV, pengarah media digital dan juga pengarah berita serta pengarah pemasaran. Lengkap bersama KP dan juga TKP kita. Dan kita alu-alukan kalau ada ke lapangan, ada lagi keluangan, datanglah kembali ke Sibu. InsyaAllah. DJ dia nak tanya. Ya, saya. Selain yang kita perkatakan tadi tu, apa lagi keunikan makanan ataupun minuman. Ataupun tempat yang menarik yang kita tak pernah terfikir nak pergi tetapi kita kena pergi. Kita kena pergi. Okey. Ini antara kandungan-kandungan yang kita boleh cungkil untuk silang budaya kelak pada masa depan. Kalau kita hanya fokus pada Sibu, itu mungkin agak terhad. Kenapa kita tak keluar? Kerana Sibu ni merupakan zon tengah. Zon tengah yang meliputi Sarikeh, Kapit, Mukah, Damatu, Daro. Kita ada lagi tempat yang kita boleh pergi. Sebab macam itu contoh di Daro tu sendiri. Kita pergi ke Daro. Yang unik apa tu rare di Daro. Kalau sampai Daro, jangan lepaskan untuk cari pipus. Isi ikan yang dihancurkan, dia letakkan masuk ke dalam daun yang dilipat dan dipinkan kata orang lah. Dengan lidi tu, lepas tu dipanggang. Sedap. Yang baru tu dah saya terus terbayangkan. Pipus. Itu datang dari dialek etnik Melanau. Melanau tu sendiri ada daripada Rajang. Kalau saya Melanau Rajang. Isi ikan yang digunakan itu? Isi ikan pelbagai jenis. Ikan tenggiri pun boleh, ada ikan pirang pun boleh. Kalau umai yang tuan kata tadi, itu di Mukah. Dia tempat yang memang memang terkenal lah dengan umai itu. Umai obor. Ikan pirang obor pun ada. Hati pagi di Kuching tak? Famous. Mungkin dah. Tapi kalau di Kawasan Tengah saya tahu. Tapi yang umai tu Cik Syuat, doktor, ada yang saya rasa umai tu ada yang dia pedas. Ada yang saya rasa di mana. Kenapa? Adakah mengikut tempat ataupun mengikut cita rasa yang menyediakan umai itu sendiri?
ada pilihan sebenarnya. Kalau kita pergi ke pasar basah di Mukah kan, kita boleh beritahu dia, saya nak rasa yang macam manis sikit. Okey, dia akan bagi ramuan yang dah disediakan. Dia tak campur isi ikan tu, dia tak campur lagi dengan ramuan-ramuan tu. Ramuan tu dia akan simpan dalam satu bekas yang lain supaya kita boleh makan bila masa kita nak makan baru kita campurkan. Satu lagi saya ni dululah, betulkan saya kalau saya salah. Ya. Kalau di Sarawak, apabila kita sebut perkataan bubur itu sifatnya manis. Betul? Ya. Okey. Oleh sebab itu wujudnya bubur pedas. Bubur pedas. Kerana dia tidak manis. Soalan ni kena jawab betul-betul ni. Betul ke? Nama dia bubur, orang fikir dia manis. Tapi Di Sarawak namanya bubur pedas. Tapi bubur tu tak pedas sebenarnya. Ya. Ada saya dengar penceramah dia kata kan, makanan kita petang ni buka puasa bubur pedas. Tapi saya tunggu dari Miri saya balik ke Tak pernah pedas. Tak rasa pedas dia. Mana pedasnya kata. Sebenarnya nama sahaja bubur pedas. Sebab ramuan yang digunakan orang kata dia bumbu pedas. Ya. Bumbu tu sebenarnya. Tadi apa yang unik bumbu pedas tu? Apa dia yang maknanya lada ke? Ada yang yang bagi bumbu pedas rempah yang kita ratus. tak dapat rempah ratus tu. Dia dah di blend sekali. Cuma campur kita masak. Cuma kita tambahkan isi-isi yang kita nak masukkan dalam tu. Kita nak campur dengan daging, campur dengan udang kering sebagainya. Itu yang membezakan rasanya lah. Tapi ramuannya tu, bumbu tu memang ada dijual yang kering. Saya kalau boleh carikan, kita pergi ke Tak apa, tak market apa. kan, Jangan tamu risau, kan. jangan risau. Untuk makluman, pasar tamu Sentral, Sentral di Sibu adalah yang terbesar. Ya. di sini. Besar, saya dah pergi dah semalam. Ya. Ha. Laju dah tengok. Ayam Maknanya dia punya weight, dia punya berat bag dia tu bertambah ni. Bukan beg saja. Terkejut nanti ya. ayam yang di Dia banyak. Saya tengok seorang itu satu yang unik lah. Yang tu pun balik kat Tak tahu. Ada rasa khabar yang Itu balik dulu tak boleh lagi. Kita peluk. ada peluk pula. tak apa, Suan kita dah pergi dah tadi dah. Suan dah pergi dah. Yang tu nanti flight MAS kita jadi Maswing lah. Macam dulu. Sayang kan kalau musim buah, aduh habis ibu. Ada buah ni apa macam yang lychee tu. Apa nama dia lah, saya pun tak ingat. Tapi ada banyak lah di pasar semalam. Macam lychee. Salak. Bukan salak. Dia macam longan kan. Longan, yes. Apa dia nama tu? Ada sebut, saya pun tak ingat. Tapi ada tulis lah banyak lah. Mungkin musim tu sekarang lah. Wadabai tak ada kan. Tak ada. Kalau kita panggil buah linging. Yang macam longan tu. Macam longan. Buah apa? Linging. Linging. Lingi. Golongan ada lagi macam buah yang menarik buah lansap, buah rambai semua. Yang buah linging. Buah kristal. Buah kristal. Kristal. Dia besar sikit. Ya. Besar tapi rasa dia macam buah longan jugalah dalamnya tu, tapi dia buah kristal besar sikit. Buah linging ni kalau kita minum. Kalau kita makan, kita tak makan boleh ni. tak boleh minum minuman bergas lepas tu. Sebab apa nanti? Dia akan serang kerongkong kita, ujung-ujung tak ada suara. Tapi tak apa, untuk kalau sakit kerongkong jangan lupa minum madu kelulut. Ada kelulu. Madu kelulut kena bawa nanti. Okeylah. Bila itu dari segi makanan, minuman dan juga keserasian semasa lah. Okey, apa antara perbezaan dari segi pakaian ataupun keunikan tradisi lama yang mungkin akan hilang di tengah zaman, dan bagaimana kita nak memastikan yang elemen-elemen tradisional tu, contohnya kita ada dastar, kita ada tengkolok. Kalau di sini kita lihat memang semalam semasa kita ada bus-bus ataupun reruai yang dipamerkan tu, dia ada keris dan dia ada tengkolok. Jadi apa antara elemen-elemen lama tentang sejarah di Sibu ni ataupun di sekeliling Sibu ni yang hampir hilang, itu yang kita nak cari. Kalau jika ada. Rasanya kalau dari segi pakaian etnik, terutamanya etnik Melanau sebagainya kan, kita hanya tahu bila ada, contoh kalau keramaian, di sini ada Sibu Festival yang diadakan setiap tahun. Biasanya di hujung tahun. Di situ ada booth-booth daripada setiap etnik tu akan dibukalah. Jadi situ dia pamerkan pakaian ataupun terus kepada singgasana untuk pengantin sebagainya, dari segi perkahwinan sebagainya dia akan pamerkan situ. Kalau Melanau sendiri, kalau kita lihat mereka dah bercampur aduk dengan Melayu. Di sini kita, kalau kita tak kekalkan, contohnya dia akan hilang. Dia punya tradisi tu. Dari segi pakaiannya, ada contoh tu Melanau pakaian yang saya ada simpan di bilik pejabat bahagian Melayu, khas untuk Melanau, pakai bangsa saya lah, saya mensediakan untuk silang budaya.
saya dah gunakan. Jadi rasanya kalau bukan kita sebagai DJ juga penyampai tak pamerkan, jadi orang tak tahu. Jadi itu sebagai peranan kita juga, kita perlu perkenalkan dengan adanya siaran live kita di BIM ini. Kita gunakan platform yang ada dalam media sosial sebagainya untuk kita mendedahkan agar tradisi ini tak hilang, tak lekang di panas, tak apa juga. Itu sebab antara mengapa kita memperkenalkan silang budaya yang bersiaran juga melalui media sosial, kerana apabila kita bersiaran melalui siaran terrestrial, mungkin Gen Z ke Gen A tidak mengikuti. Betul. Tapi bila kita meletakkan di atas platform media sosial, kita mengharapkan yang apabila mereka contohnya terdengar ataupun terlihat ataupun tertengok, di situlah sutikan-sutikan secara dalaman yang kita boleh berikan. Oh, ini rupanya pakaian datuk nenek moyang kita dahulu, sama ada di Kapit, di Sibu ataupun di Bidi, di Limbang ataupun di mana saja. Dan melalui silang budaya ni lah kita mengeksportkan kita punya khazanah budaya ini selain dalam negara tapi ke 7 benua. Melalui dalam talian ATM Klik, di mana saja berada, betul-betul percuma. Ya. Okey, dah pun 11.36 pagi. Mungkin pendengar kita pun, mana lagu ni, nak dengar lagu Rosli Tobi tadi kan? Saya pun nak dengar lagu Rosli Tobi juga, Jadin. Jadi kita dengarkan lagu Rosli Tobi daripada kumpulan tempatan Sibu sendiri. Yang selalu kita jemput juga untuk acara-acara, kalau ada majlis ataupun program-program, kita akan jemput mereka untuk membuat persembahan lah. Kumpulan Ambush dengan lagu Rosli Tobi. Alright, terima kasih. Desember 1949